kita nak print pakai ni. Okey, dia nak print pakai merah ni. Okey. Tapi data baru, data yang untuk 2011 ni, data ni, mana dia IC dia, kelas dia, nama bapak dia, nama seorang anak dia, semua data semua dalam warna hijau. Okey. Sekarang ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak masukkan data warna hijau ni. Okey. Masuk data warna hijau ni masuk ke dalam sistem. Nampak? Itu bukti dia. Kita nak ambil data daripada warna hijau masuk ke dalam sistem warna merah. Itu masalah utama nak buat, kita nak buat sistem ni. Sebab apa? Okey, sekarang ni dalam warna merah ni, dalam ni memang ada data. Okey, dalam merah ni memang ada data. Tapi data dalam warna merah ni ada data lama. Maksud tahun 2007, 2008, 2009. Sekarang ni apa yang kita nak buat ialah data baru. Itu data tahun 2011. Betul tak? So data tahun 2011 ada dalam warna hijau. Okey, faham? Boleh tak faham? Senang cara ringkasnya, kita nak ambil data baru dalam warna hijau masuk ke dalam warna merah untuk digantikan dengan data yang lama. Bila kita gantikan data yang lama, baru kita boleh print sistem. Okey? Faham? Semua faham kan? Boleh faham kan? Okey, nampak tak lebih senang? Semua okey. Semua kat sini semua tahu. Tak, dia tulis sama-sama. Dah sama. Okey, sekarang ni apa yang keluar ni semua tak pengajian kita awam. Semua pengajian kita awam. Betul? Semua awam. Sebab kita ada lama. Sekarang ni kita nak masukkan baru. Macam dah masukkan itu. Macam kaedah masukkan ke elektrik. Jadi mechanical dah bagus. Okey. Ini semua nama ni, ini semua ini ini adalah maksudnya. Sekarang ni saya nak masukkan dia ni. Bukan fikiran awam. Macam apa sih bukan fikiran awam. Apa ni masukkan kanan. Kak Eli masukkan mechanical. Kak Eli masukkan elektrik. Ni kat betul kan? Okey. Apa yang perlu buat first? Apa yang perlu buat first? Kita buka pengajian kita dalam awam. Masukkan masing-masing ni. Okey. Ambil yang tadi, baik, kata tadi. Buang aja. Ambil itu. Okey. Baik. Masuk dalam buku ni. Okey, untuk tak mengelirukan, kalau kita buat 51, biasa kita buat 51 sistem. Dan kita nak buka 5000 lah, 53, itu memang kira. Bila itu besar. Okey.